Untuk memaparkan seorang pengantin OKU bisu melakukan akad nikah dengan cara tersendiri. Menerusi video tersebut, pengantin itu dilihat mendapat bantuan daripada seorang wanita yang boleh menggunakan bahasa isyarat menjadi perantara antara pengantin dengan Tok Kadi. Selepas wanita tersebut berkomunikasi dengan pengantin lelaki itu dengan menggunakan bahasa isyarat, pengantin berkenaan menggunakan bahasa isyarat sebagai pengganti untuk melafazkan akad nikah. Hakim bin Ordin, saya nikahkan kamu dan kawinkan kamu dengan Nurul Afisah binti Abdul Aziz yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kawin RM5.000 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin sebanyak yang tersebut. Sebanyak yang tersebut. Rata-rata komen yang diberikan netizen di TikTok memberikan pelbagai reaksi terhadap video berkenaan.